Sukacita saya tegaskan bahawa perkara itu adalah tidak benar. Jadi saya tak pastilah isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Terung. Kapasiti institusi yang dikendalikan oleh JKM Negeri Perak berada dalam keadaan terurus dan terkawal, iaitu hanya 75% sahaja dari 530 kekosongan. Kita JKM menyelia 3 buah rumah seri kenangan untuk warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Sehingga November 2025, jumlah keseluruhan penghuni warga emas di ketiga-tiga institusi ini ialah seramai 400 orang, terdiri daripada 249 orang lelaki dan 151 orang perempuan, ataupun bersamaan dengan 75.5% pengisian daripada 530 kekosongan. Mereka ditempatkan di Rumah Seri Kenangan Taiping, di Rumah Seri Kenangan Ulu Kinta dan juga Rumah Seri Kenangan Seri Iskandar.